yaumiddin. Maliki yaum. Ya, ayat kedua. Yaumid. Ada sabdu dekat huruf dal kan? Middin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nama ain di sini tadi ya. Ada nama ain. Okey ya, ain tadi ya. Iya, tunggu sama juga. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim. Sekejap. Ya, apa lebih kurang 2 rakaat kan? Aman? So sikit orang hafal insya-Allah, alhamdulillah dapat. Ya. Okey, ambil suratul Aziz sampai link ya, habis ayat 7. Ghairil maghdubi 'alaihim yaumiddin. Allahu Akbar. Surat tasbih Quran. Mohon suami itu bawa baca-baca. Surat taubat 2 rakaat. Surat taubat 2 rakaat. Tapi kita ambil ayat kursi ya. Ayat kursi rakaat kedua. Kamu berdoa. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kita, jika ada dosa yang kami lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, dosa yang kami ketahui atau kami tidak ketahui, maka ampunkan dan semuanya. Kerana Engkau Maha Pengampun. Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang sesuai dekat dengan Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami berkat. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami. Ya berazab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ummati pada waktu subuh dengan azan kita dan subuh dia nama apa? Dapat media.
لا تضام مولى ليمك أو ولا حمد يميت على اللهم إنا من النار اللهم سلام وإليك يعود السلام بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. Okey. Bagi kat saya, kertas saya kan saya tu. Ambil, ini pegang dulu ya, bagi kawan-kawan dia. Korang je buat ini. Nanti gambar buat ini semua. Buat kamu nak tengok kan. Dan tak tahu korang pula. Kat atas tu kita pada pelajar-pelajar SEM 1, saya buat kita tahu program keluar. Jadi kalau contohnya ada program dengan yatim, biasa SEM 3 ni ramai dah keluar. Kita pergi ke masjid Putrajaya, Masjid Bersih kadang-kadang. Jadi kalau kamu ada masalah, kamu tanya. Nanti mandi wajib pun kamu nak tanya-tanya. Ya? Jangan kamu tak tanya. Saya risau ni kamu yang mandi wajib sempurna ke tak sempurna. Lepas tu, wudu pun sama tak mandi. Tanya je apa. Ya? Dengan solat di petang. Cara mandi wajib. Kita akan rehat jam 10 pagi ya. Cukup 70 orang ni? Orang cakap cukup je lah. Okey, baik. Jadi Nabi SAW ini sama-sama kita memperbaiki, sama-sama kita membuat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, insyaAllah. Rasulillah salatullah ala yasin Rasulillah salatullah ala sayyidina wa tuba wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam. Hai buat pelajar, dan sekali lagi menjemput saya bersama dengan anak-anak TBM untuk kita berkongsi satu perkara yang saya kira perkara ini perkara yang dah biasa dengar, betul tak? Tahu kan? Tahu. Tapi siapa yang betul-betul yakin selama mana dia melakukan mandi wajib dan wudu seumur dia sekarang ini, dia yakin apa yang dilakukan itu sah? Sama-sama. Bukanlah saya nak mengajar kamu, tak, tetapi kita nak sama-sama ulang kaji pelajaran untuk kita semak sama ada apa yang kita lakukan selama ini betul-betul mengikut apa yang telah diajar oleh kepada kita semua. Keadaan yang sihat, insyaAllah. Okay. Jadi kita nak bincangkan tentang mandi wajib. Okay. Soalan dia, mandi wajib tu apa dia? So jadi perbincangan kita pada pagi ini masih lagi dalam perbincangan yang sama. Kita nak bincangkan sebab apa yang mungkin kita lakukan ataupun ada yang kita terlepas pandang. Yang ini yang kita nak semak sebenarnya. Apa yang kita lakukan selama ini mengikut apa yang telah diajarkan. Mandi wajib ni apa dia? Meratakan air ke seluruh badan. Untuk apa? Untuk membersihkan diri daripada hadas besar. Mesti dimulai dengan niat. Kalau ibadah itu tidak dimulai dengan niat, maka secara automatik ibadah yang kita lakukan itu ibadah yang tidak diterima oleh Allah SWT ataupun tidak sah. Sebab apa? Sebab untuk melakukan beberapa perkara ibadah, solat, tawaf, memegang mushaf Al-Quran, pegang Al-Quran, beriktikaf di masjid ataupun sebagainya, duduk di masjid pun tak boleh. Orang yang berhadas besar. Ini apa yang Allah SWT bagi tahu dalam surah An-Nisa. Kalau kita dalam keadaan yang tidak sedar, atau maka kita kena sedar dahulu. Kita dah sedar apa yang kita cakap, barulah kita boleh menunaikan solat. Yang kedua, apabila kita dalam keadaan yang tidak bersuci, nak dekat dengan masjid pun tak boleh. Duduk dekat masjid nak cerita bahawa mulianya tempat ibadah kita ni, dalam keadaan kita tidak bersuci pun kita tidak boleh duduk. Kecuali lah kita nak melintas. Ustaz, tak, untuk lintas boleh tak boleh ke? Boleh. Perkara-perkara ibadah itu. Jadi apa perkara-perkara yang menyebabkan keadaan janabah? Janabah ni artinya jauh daripada perkara-perkara yang tidak menyucikan. Jauh daripada perkara-perkara ibadah itulah. Perkara-perkara contohnya solat, ibadah-ibadah yang telah saya katakan tadi itu. Okey,
dengan perempuan ke dalam apa-apa sebab, sama ada dia bermimpi ke, dalam keadaan dia sedar ke, dalam keadaan dia berseronok-seronok ke, dalam keadaan dia melihat ke, adalah bagi perempuan lah keluar darah ghalib ataupun tempoh yang kebiasaan. Tempoh yang paling panjang berapa? 15. Tempoh yang paling panjang adalah 15. Darah apa? Nifas. Ini kita nak kena belajar juga. Fiqh, iaitu fiqh mazhab Imam Syafi'i, dia kata apa? Tempoh haid ni ada 3. Satu, tempoh yang paling pendek, tempoh yang biasa. Tempoh biasa, tempoh yang normal bagi setiap perempuan ni 7 hari je. Dua perkara. Ilmu fiqh mengistilahkan fardu sebagai fardu mandi ataupun perkara yang wajib apabila kita melakukan mandi wajib ini. Mandi wajib hilangkan kotoran ataupun najis. Keyakinan bahawa setiap anggota badan yang zahir itu terkena air. Sesuatu perkara, niat kita dalam hati, dalam masa yang sama kita cakap juga minat kepada sesuatu, dan kita cakap minat betul aku dengan sesuatu, hati tak minat nak buat benda ni. Daripada tempat tumbuh rambut dekat atas ni sampailah dekat, kalau kamu ada janggut, dekat penghujung janggut tu. Kalau janggut tu panjang, sampaikanlah panjang-panjang tu. Okey? Kalau daripada kanan, daripada anak telinga sini, sampailah ke anak telinga sini. Itulah kawasan muka yang kita kenakan, kita kena letakkan ataupun kita kena basuh ketika kita berwuduk. Yang kita buat selama ini betul-betul kena ataupun tidak? Kan? Kadang-kadang kita basuh muka dekat muka je lah, tapi tak kena dekat atas. Okey. Sah? Tak ada masalah. Boleh ke ambil wuduk dalam keadaan tidak berpakaian? Makruh hukumnya. Atau mandi sekalipun. Faham? Apabila kita melakukan perkara yang Nabi tak suka, maknanya betul tu menjadi benda-benda yang haram lah. Makruh ni benda-benda yang Nabi tak suka. Tarik nafas, jangan tarik nafas sampai habis, tak. Ambil sikit air, tak ada air, contohlah buka air pahit, tak ada. Tarik nafas sikit, lepas tu ada air yang sedikit dekat tangan ni, sedut. Sedut sehingga nafas tu habis, mengelakkan daripada terkena sersema dan sebagainya. Hanya sekali, bukannya kanan kiri, tak, membasuh kedua-duanya sekali. Okey, dan ia mestilah berturut-turut. Okey, mengangkat tangan dan menghadap kiblat, lalu membaca doa seperti ia berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Innahu la yuhibbul musrifin, yang bermaksud janganlah kamu berlebih-lebihan. Innahu ataupun sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Jadi kalau nak buka air paip tu, janganlah sampai kita nak buka air paip sampai basah semua. Ketika berwuduk tidak sempurna membasuh anggota wuduk. Jari ini, celah-celah tangan ni sehingga ke siku, tak kesan. Kita tak perasan kat kaki kita, tengah jalan-jalan ada seletik yang melekat, ataupun dekat rumah tu ada adik-adik kita tu main stick anggota wuduk. Maka di situlah aku dapat mengenal dapat mengenal umatku. Apabila kita membasuh tangan, kan kita basuh tangan sampai ke siku kan, kita lebihkan sedikit atas siku ni, tapi jangan lebih-lebih. Kalau lebih-lebih, dia dah menjadi satu perkara yang makruh. Siapa nama? Lutfi. Silakan Lutfi. Yang pertama, buka air dulu. Kan? Tak adalah. Okey, yang pertama kena
kena niat. So yang pertama kena pastikan, okey, setiap anggota yang kita nak basuh tu mestilah tidak ada perkara yang menghalang daripada terkena 8 kali. 3 kali cukup bang. Tadi dah cakap dah, sunnahnya 3 kali. Berkumur-kumur, lepas tu buat dulu perkara-perkara yang sunat. Apa dia? Masukkan apa ni? Air ke hidung. Masukkan air ke tangan. Macam mana nak masukkan air dalam tangan? Buat sebanyak 3 kali. Barulah niat. Bukan telinga sini, anak telinga je. Dari sini ke sini. Okey, boleh. Lepas tu basuh apa? Basuh tangan. Basuh muka berapa kali? 3 kali. Jangan takut. Macam takut je. Yang dianjurkan oleh Nabi. Okey? Dianjurkan oleh Nabi. Daripada mana? Daripada sini. Daripada hujung jari, pastikan celah-celah jari itu kena pastikan. Siapa yang memakai jam, kalau jamnya longgar, tak ada masalah lah. Okey. So basuh tangan sehingga ke siku. Hari bah. Ini bukan apa WhatsApp kawan-kawan. Besok sekarang ni. Siapa ni siapa? Lukman. Oh, dekat asrama ni. Kita pilih kasut. Sama pada petang ini untuk kita sama-sama meneruskan perkongsian kita. Kita nak tengok selama mana kita hidup dekat dunia ni, solat kita ini semakin lama semakin sempurna, ataupun solat kita ini semakin lama semakin tidak betul. Dalam perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala terima. Bincangkan berkenaan dengan apa itu solat yang sempurna. Kesempurnaan dalam solat. Yang pertama mestilah dimulakan dengan wuduk yang sempurna. Dan kita dah tahu dah, wuduk ni bukan sekadar untuk kita membersihkan badan kita je, tak. Bukan kita nak membersihkan anggota wuduk sahaja, tak. Malah wuduk ini boleh kita capai lebih daripada kita nak membersihkan tubuh kita yang zahir. Kedua, bagaimana kita nak mencapai solat kita yang sempurna ialah dengan cara kita solat dengan tenang. Capai ataupun untuk kita menjadikan solat kita itu solat yang sempurna, maka kita perlulah solat dengan khusyuk. Kunci kepada solat. Maknanya kalau kita tak ambil wuduk, maka kita menunaikan solat dengan ataupun melakukan perkara yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, dia kata apa? Kunci solat ialah bersuci. Pengharamannya dari melakukan perkara yang boleh membatalkan solat ialah takbir, dan penyelesaiannya ialah salam. Maknanya untuk kita menunaikan solat, kita mestilah suci dulu daripada hadas kecil dan hadas besar, pada syarat dan tertibnya, dan berbacalah doa setelah wuduk. Solatlah dengan tenang. Apa yang dimaksudkan dengan solat dengan tenang? Solat yang dilakukan itu mestilah dengan memenuhi segala rukun-rukun dan solat dan sunat-sunat dalam keadaan yang tenang, khusyuk dan penuh penumpuan. Ada orang tak ada orang? Are you okay? Okey, saya tanya balik, apa maksud rukun? Lain, rukun tu lain. Bolehlah, tak apalah, dah jawab. Yang lelaki, apa maksud rukun? Betul dah tadi, ada yang jawab tadi tu? Apa dia? Terima kasih. Siapa nama abang? Amir. Amir sihat, Amir. Amir okey. Sekali lagi, Amir, apa maksud rukun? Benda yang perlu kita lakukan untuk kita sempurnakan ibadah tu. Maknanya kalau kita tak tunaikan setiap daripada rukun yang kita kena lakukan, khususnya dalam solat ni, kita tertinggal satu rukun dengan rukun, ataupun kita telah laksanakan rukun solat itu dengan betul. Tuan
Tumakninah itu apa? Tenang, tertib, tidak tergesa-gesa. Ada satu panduan yang diberikan, tumakninah ni, tempoh tumakninah ni sejauh mana? Sekadar kita menyebut subhanallah, sujud ataupun rukuk dengan tumakninah dan merasai ketenangan. Sebab tu orang kata kalau kita solat ni kita akan dapat ketenangan. Utamanya bacaan dalam solat. Ayat tadi yang kita katakan rukun kauli itu, apa yang dimaksudkan dengan rukun kauli, ataupun bagaimana kita nak melaksanakan rukun kauli itu dengan betul. Saat itu berupa ayat-ayat Al-Quran, zikir ataupun doa, kerana memahami maknanya itu akan membawa kepada penghayatan terhadap apa yang dibaca. Penting pun, ada tak rasa macam tu? Kalau ada rasa macam tu, kena betulkan tu. Sebab semakin banyak kita lakukan, sebenarnya semakin banyak kita jumpa kesalahan. Memerintahkan lelaki itu untuk solat semula. Jika engkau telah berdiri untuk menunaikan solat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang daripada Al-Quran yang mudah bagi engkau, kemudian rukuklah hingga engkau berasa tenang sebentar ketika rukuk. Daripada 13, 11 daripadanya adalah bacaan dalam solat. Membaca selawat ke atas Nabi ketika tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca suratul Fatihah dan juga salam. Kauli itu apa dia? Lafaz yang dilontarkan atau lafaz yang mengeluarkan ataupun yang melontarkan suara ketika menyebut, dan tiada halangan untuk menyebutnya. Ini termasuklah bacaan suratul Fatihah, bacaan surah, tasbih, tasyahud, salam, doa dan lain-lain. Tidak ada harapan jadi imam. Okey? Dan tangan mesti menghadap kiblat. Yang perempuan kena bawah sikit lah. Perkara yang tenang. Maka tenanglah. Sebab apa? Sifat terkejar-kejar itu adalah sifat siapa? Sifat syaitan. Bacaan-bacaan ini telah kita pelajari seumur kita kecil lagi, betul? Baca betul-betul, tanpa kita menyalahkan baris ataupun huruf. Sebab apa? Sebab apabila kita salah ataupun tertukar bacaan-bacaan ini, dikhawatiri ia mengubah makna ataupun maksudnya. Dia memang macam tu, orang lelaki macam tu. Okey, Ikram cuba baca surah Al-Fatihah sama-sama. Ikram bacanya hari ini boleh? Boleh. Silakan. Sen 3 Jam 1 nampak tu? Kan lain selepas baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah ataupun semillah. Bukan bismillah dengan situ tu kan? Okay, ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, jaga-jaga dengan huruf lam dekat sini. Kadang-kadang orang terbaca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
dengan sifat huruf ha. Beza ha dengan ha. Okey, buka muka surat 500. Yang saja tu saya ambil batu ni lah. Okay, betul baca Al-Quran nanti kepada Izharul Ki kan. Qiraat duha sehingga habis, dikurangkan duha sehingga habis. Lepas tu kita baca doa, saya baca doa ya. Lepas ni seperti biasa. Dia pukul 4 apa? 4.30. Ya, 4.30 ya. Ini apa ya? Dan apa? 2 rakaat. Lepas tu aku keluar, aku tidur pula dekat ni. Okey. Ya, kita mula ya. Okey, sebelum tu saya minta semua pelajar untuk sisaan kubur. Asbab dia macam ni mungkin kan. Mudah-mudahan percaya sikit Al-Quran kita pada malam ni. Semua kita semua ni masuk ke dalam syurga. Sebelum tu kita sama-sama untuk kita hadiahkan pada bacaan surah Al-Fatihah khusus kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ممنون فما يكذبك الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن لربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا يرى كلا لئن ناصية كاذبة خاطئة فليدع خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها الله يتلو صحفا مطهرة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وإن الذين كفروا من البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
خير الولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قال يا محمد الذي محمد dengan syafaat Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada segala bencana dunia dan azab hari menuju ke syurga sebagai teman dan sebagai penghadang dan pendinding dari api neraka. Dan jadikanlah dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Tinggikanlah derajat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran. Kita jarang buka Al-Quran kan? Jadi sebelum pengurangan hari ni kita dah buka Al-Quran, jadi mata pun dah ada manfaat di situ. Ya, Ustaz Akil ni, Ustaz Akil ni. Nanti Ustaz akan kenalkan ya, nama Ustaz ya. Daripada mana. Pada hari ini kita masuk bab pagi ini iaitu solat jamak dengan solat qasar. Ya, solat qasar. Untuk tasmi ya, untuk Akil, untuk komputer pada pagi ini sehingga jam 10 pagi. Berkumpul kita dalam surau yang sangat indah ini, sejuk pagi pagi. Semua dah sedia ke ni? Tak main. Okey. Jadi 18, 19. Okey 18 saja. 18. Duduk mana? Duduk mana? Abang duduk mana? Johor. Daripada IKTBN ke rumah siapa nama? Haris. Ke rumah Haris, Haris akan melaksanakan solat jamak dan kosong. Okey. Jamak secara ringkas lagi sekali. Pernah belajar tapi lupa. Lupa. Lepas tu tak tahu, kita cek kat Google. Cara solat jamak dan qasar. Kalau dibagikan tajuk ini kepada saya ketika saya dapat jemputan tu, saya kata solat jamak dan qasar ni tak sampai 1.5 jam lah kan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila kita dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena sambut Allah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustaz cakap lagi sekali ya. Hadiah daripada Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambil-sambil kita ingat sekarang kita dah masuk tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan ni sambil selit-selit lah. Selamat tidur sallallahu alaihi wasallam. Tersepak batu, aduh. Biasa aduh je, marah batu balik. Tapi kita aduh sallallahu alaihi wasallam. Marah kawan dekat DM beratur beratur kan. Ada satu masa tu kamu beratur mesti panjang kan barisan kan. Marah. Alhamdulillah. Okey. Jadi saya Ustaz tulis ni dekat umat-umat terdahulu. Jadi adalah bentuk keringanan. Okey. Macam mana ringan tu? Tak payah solat ke? Bentuk keringanan dipanggil rukhsah. Okey, dalam Islam, dalam ibadah dia bukan hanya setakat rukhsah solat jamak qasar ni aje. Ada rukhsah yang kamu ambil wuduk, tak payah pun buka stokin. Untuk keringanan tu ada berbagai-bagai lagi. Jangan kamu faham, okey rukhsah ni solat jamak qasar je. Tak. Ada lagi bentuk yang berbeza-beza. Ada contoh paling mudah, kalau kaki kamu terseliur, tak boleh nak duduk antara dua sujud, kamu solat atas, itu adalah bentuk keringanan sebenarnya. Okey. Ayat yang berwarna itu saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kum fid din min haraj. Itu pun masih lagi beban. Nabi Musa kata, wahai Nabi Muhammad, pergi naik lagi. Umat kau takkan mampu. Nabi Muhammad kata apa? Aku malu. Betapa kita kalau kamu nak pergi minta, ada outing sini ada. Nak minta outing yang bukan dalam jadual lah. Jumpa sekali, tak dapat. Jumpa dia sekali. Jumpa 4-5 kali, malu tak? Bayangkan Nabi Muhammad lebih daripada 20 kali naik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Okay. Kita masuk dalam bab ni. Kita baru masuk pintu dia. Okey, masuk pemahaman dia. Okey, nama lain solat jamak qasar ni adalah solat musafir. Bila malas nak mula balik dan sebagainya lah, dia berkenaan dengan waktu lah. Takut dah target nak sampai sana pukul 9 tak sampai-sampai. Jadi Allah SWT bagi jamak dan qasar ni supaya kita susun waktu. Okay? Supaya kita dapat laksanakan hukum syarak tu dengan baik. Isyak macam mana dia isyak? Dapat baca nama-nama tak apa? Dah baca nama salim kan?
Cuba. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Bagus. Macam itu juga. Isya macam itu juga. Jadi perkataan arba'a raka'atin itu. Kamu tahu tak arba'a raka'atin itu apa? Betul. Bagus. Okey. Jadi 4 rakaat itu akan jadi 2 saja. Okey. Ihtimam ni apa Ustaz? Ihtimam ni benda yang kena ditekankan. Pertama syarat dia, kewajipan solat itu sudah diterima sewaktu seseorang itu mula bermusafir. Dekat situ nak fahami macam mana? Fahamnya kita kena jadi seorang yang musafir baru boleh qasar. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua, musafir. Kamu keluar Zuhur, dah keluar ni. Mungkin Zuhur pukul 1:30, 2:30, 1 jam 1:30 ke 2:30, 1 jam 2:30, 3:30, 4:30 baru masuk asar. Okey, 3 jam logik. Kalau kamu sempat bermusafir dalam 3 jam ni, melebihi had dia lah, melebihi 2 marhalah. Nanti saya akan cerita 2 marhalah tu. Logik. Contoh pergi Negeri Sembilan ataupun Melaka tadi, lebih 2 marhalah. Kamu pergi waktu Zuhur, pergi dekat Melaka tu minum coconut shake ni, baliklah. Balik, kamu sebalik sini balik. Lepas tu kamu nak kosong, boleh ke tak boleh? Tidak boleh. Okay? Maksudnya kamu kena melakukan solat qasar itu di dalam perjalanan sebelum kamu sampai ke tempat asal kamu. Asal tempat tinggal ni ukuran dia apa? Okey. Kebanyakan ulama dia bersetuju bahawasanya dia ikut mukim. Ustaz, macam nak kira mukim? Ikut daerah. Okey, ikut daerah. Contoh, kamu duduk mana? Dengkir. Okey, contohlah. Dengkir kampung apa? Jenderal ini. Okey, contoh. Kamu pergi Melaka, nama kamu siapa? Iqbal. Okey, Iqbal. Contoh Iqbal ni dia nak daripada Jenderal Milih nak pergi Melaka. Dia pergilah Melaka. Pergi Jenderal Milih tu, dia nak pergi ni. Dia dah gerak dah daripada rumah. Dah masuk solat, dah masuk waktu Zuhur dan sebagainya. Dia gerak je, dia nampak masjid. Oh, dah azan. Aku nak jamak qasar lah. Aku nak ambil qasar ni. Iqbal nak ambil qasar ni. Pergi singgah masjid, sembahyang jamak qasar. Yang pertama, waktu dah masuk, betul? Betul. Yang kedua, dia sedang musafir, betul? Betul. Sekarang soalan ketiga, dia terlupa. Iqbal ni tertidur waktu saya terangkan. Dia tak ingatlah dia kena lepas mana tidak, Iqbal tertidur. Contoh. Jadi Iqbal ni dia pergi solat dekat dalam masjid. Yang mana masjid tu? Dalam Jenderal Milih. Boleh ke tidak boleh? Tidak boleh. Mesti keluar daripada had sempadan Jenderal Milih itu. Okay? Mesti keluar. Okay? Kalau kamu nak tahu, kamu kena tanya ketua kampung kamu atau ketua kawasan kamu. Mana kawasan sempadan dia? Dekat situ kamu boleh detect lah nak sembahyang dekat mana. Kena lebih 4 hari ni, tak boleh lebih 4 hari. Dah hari kelima pun dia pergi buat jamak qasar, dia pergi buat solat qasar ni. Jadi boleh ke tak boleh? Tidak boleh. Had yang digunakan hanyalah 4 hari maksimum di kawasan tersebut. Kamu pergi ziarah dekat mana? Dekat Kedah contohnya. Kalau dia perjalanan pergi dan balik tidak disyariatkan tu. 4 hari dibenarkan, lebih kamu buat 2. Okey. Tapi aku 2 rakaat je. Ustaz Hafiz cakap qasar ni pendek kan? Ya, imam tu 4 apalah. Duduklah tahiyat kan? Duduk tahiyat. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh ke tidak? Tidak boleh. Andai kata kamu nak solat on time waktu Zuhur, kan? Kamu ni musafir, berjalan pergi, Iqbal pergi contoh, Iqbal tadi pergi Pahang, kan? Azan. Salah satu cara dia adalah menghormati jemaah ketika itu. Kamu tunggulah. Rehat. Nanti orang ingat, apa tak solat, datang masjid nak aircon je, ni contoh kan. Teruk lah. Tapi kita cakap dengan dia, minta maaf tuan, saya musafir.
Dia akan faham lah. Okay, bila imam tu dah habis solat, baru kamu solat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kamu mengejar masa, solatlah tempat yang tersorok-sorok sikit. Kalau kamu diam ke apa, Iqbal dengan ayah Iqbal sebenarnya Allahu Akbar, diam-diam. Janganlah imam kat depan Allahu Akbar, kamu Allahu Akbar dan buat 4 rakaat macam biasa. Okay, Ustaz, kita ambil 2 minit lah. 2 minit. Wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi. Faham eh? Jadi kita pindah slide. Okey, sekali lagi Ustaz tanya. Ustaz nak semua jawab. Zuhur waktu pertama ke waktu kedua? Bagus. Asar waktu pertama ke waktu kedua? Okey. Jamak takdim kita ingat pertama. Jamak takhir kita ingat yang kedua sebab akhir. Okey. Jadi solat jamak takhir adalah menunaikan solat zuhur pada waktu asar contohnya. Menunaikan solat maghrib pada waktu isya. Okey, selesai. Okey, boleh? Dapat Nu'man? Nu'man dapat? Okey, Lutfi dapat? Alhamdulillah. Okey, selesai. Okey, contohlah jamak maghrib dan isya. Kalau takdim nak solat isyaknya bila? Kalau solat jamak takdim, Ustaz tanya ni, nak solat isyaknya bila? Pada waktu pertama ataupun pada waktu maghrib. Sekali lagi Ustaz tanya, solat maghrib dan isyak jamak takdim, solat isyaknya bila? Pada waktu maghrib. Nak solat maghribnya bila? Betul. Okey, bagus. Bagi tu. Kami bangun. Kita dah last ni. Sesi yang last ni. Biasanya yang last ni bersemangat. Ngantuk, saya pun saya heran. Tak kau ni tak ngantuk kan. Sepatutnya yang tak. Dia pasti okey. Masuk dulu. Lebih daripada tiang tu. Saya ni last ni tak boleh bagi Cik Wan lalu tapi Cik Wan dulu. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. Solat ini telah selesai pada perkara hukum hakam solat. Selesai. Cara wuduk pun selesai. Cara bersuci pun selesai. Mandi wajib. Betul Mas Alif? Betul? Semua hadir ke Mas Alif ni? Dah selesai bab itu, barulah kita pindah bab qada solat. Okey. Qada solat. Okey. Cerita qada solat ni tak pernah habis. Sebab apa? Sebab untuk pengetahuan adik-adik sekalian, qada solat adalah perkara orang kata exit plan ataupun cara yang terakhir untuk kita ini terlepas daripada kat situ muka 11. Sebab bila kita dengar benda-benda yang berat, kita kena tenang, tenang. Kerana waktu itu telah berlalu. Contohnya solat subuh pada jam. Solat subuh berapa? Bukan solat. Siapa boleh jawab kat tangan? Qada juga, tapi bukan solat. Qada apa? Qada puasa. Okey. Boleh? Okey. Sebab Ustaz pinjam duit dengan Iqbal. Iqbal, pinjam 100. Pinjam 100. Iqbal pun bagi. Adakah Ustaz bayar ketika itu juga? Keluar daripada waktu yang ditetapkan. Keluar. So makna qada ini adalah sesuatu ibadah yang keluar daripada waktu yang telah ditetapkan. Okey, selesai. Contohnya solat subuh pada waktu 1 tengah hari. Okey. Makna adab pula melaksanakan ibadah di dalam waktu yang ditentukan oleh syarak. Jadi dah faham belum makna qada dan adab? Dah selesai. Dah boleh balik? Belum lagi. Okey, ada lagi komponen yang kita kena tahu. Okey. Melaksanakan ibadah dalam waktu yang ditentukan oleh syarak. Contohnya solat subuh selepas azan solat subuh. So selesailah. Okey.
Yang pertama, wajib qada secara segera dan serta-merta. Namanya qada fauran. Ikut Ustaz? Fauran. Iaitu qada serta-merta. Macam mana tu Ustaz? Bila Ustaz? Adalah qada secara tidak serta-merta, iaitu qada mutaakhiran. Ikut? Okay. Dia boleh dilaksanakan secara serta-merta ataupun secara segera hal keadaan yang mewajibkan seseorang Muslim. Allahu Akbar, Allah. Macam azan raya pula. Okay. Azan Zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Okay. Bila malas main. Lepas tu kamu main. Dekat katil kawan panggil. Mesti. Tolong aku ML nak push rank. ML nak push rank. Asal ML je push rank kan. So tolonglah kawan tu. Kita kata kena tolong menolong amalan mulia. Jadi tolong kawan tu. Tolong. Tadi tinggalkan solat yang waktu dengan masuk asar. Apa? Pertama sekali yang kamu dapat dekat bahu kamu adalah dosa. Semua dah balik belum? Ada yang belum balik angkat tangan? Ya, risau dia angkat. Mungkin Ustaz nampak ada yang angkat tapi kamu tak nampak. Okey. Seterusnya, contoh pula untuk perempuan. Dia bayar make up. Muak nak boleh. Muak bayar make up. Bayar. Zuhur. Sayang ni nak duduk. Nanti habis make up 400. Membazirkan amalan syaitan. Dia mulalah masuk hal agama. Bila nak bab-bab yang menangkan dia malah akan masuk bab agama. Manusia memang macam tu. Okay? Lepas tu dibiar je sampai waktu masuk masa. Hal keadaan itu juga dikira sebagai meninggalkan solat dengan sengaja. Sebab tidak ada uzur syar'i yang kita akan tengok. Okay? Jadi meninggalkan solat dengan sengaja hingga terkeluar pada waktu solat. Ketika itu mesti dan tidak boleh kamu buat benda lain. Sekali contoh, kamu dah zuhur, azan zuhur, kamu buat tak tahu, buat benda-benda lain, asar masuk asar je. Dalam otak kamu, yang pertama, bila dah tersedar, Allah Ta'ala dah bagi hidayah waktu tu, yang pertama sekali adalah terus istighfar. Sebab kamu dah dapat dosa ni. Dosa tu bagus ke tak bagus? Bila berat amalan tu, yang amalan dosa tu, bila berat buku belah kiri, memang ke neraka lah kita. Okay. Masuk musola cepat-cepat, ambil sejadah ke, kalau kadang-kadang boleh sembahyang down ke? Boleh? Ustaz Azlan, dibenarkan ke salat dalam down ni sebenarnya? Okay. Kalau ikutkan surah. Kita ikut yang betul lah. Okay. Dah tersedar, astagfirullahaladzim, tadi aku main game, push rank, makan Maggi, semua benda tu yang kamu buat asalnya mubah. Asalnya tidak dapat apa-apa dosa pahala. Mubah ni benda yang boleh dibuat. Masuk je waktu asar, kamu istighfar. Tapi setan ni biasalah, dah risau nak patah balik. Push rank tak habis lagi ni. Start kamu pegang handset untuk push rank tu, dosa yang kedua. Solat khata yang serupa. Dosa kamu pergi tengok orang main bola, tengok live. Contoh, maksudnya segala yang kamu buat tu akan jadi dosa. Jadi kena qada secara serta-merta. Okey. Contoh Ustaz bagi cakap tadi waktu zuhur ini ada keringanan dalam syarak. Qada solat itu boleh dilewatkan qada itu. Solat zuhur tinggal nak solat asar. Okey. Lepas tu dia turun surau, asar tu dia turun surau. Nak sembahyang zuhur dulu ke asar ya? Tak apalah, sembahyang asar dulu. Hal ini boleh, keadaan ini boleh bila mana? Tengok. Yang pertama, sekiranya tidak berakal waras ketika kewajiban itu sampai pada seseorang. Contoh, azan sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kuat pejam mata. Kalau kamu buka mata memang kamu tak selawat, malu. Pejam mata. Sekali lagi. Sallallahu ala. Dengan selawat ni kita
azab tidak mendapat syafaat. Bila kita selawat, azab tidak mendapat syafaat, akan ditarik daripada kita. Orang tak dapat syafaat Nabi ni satu azab lah, kan? Sebab nanti dekat pada mahsyar, Nabi pada mahsyar ni, kita kata dekat dunia samiyah ni, pada mahsyar ni panas ni macam mana? Matahari sejengkal, ikut amalan lah, matahari itu. Tapi kena ingat, jangan jadikan alasan untuk tak turun musalla, tak turun surah waktu subuh. Okey, boleh salat secara sengaja. Jadi itu yang pertama tadi dapat apa? Dosa, mak dekat dosa. Kalaulah berlalu waktu itu, dia buat tak layan lagi, dia buat tak layan lagi, jim contoh, so kita bawa kereta dalam keadaan berdosa, okay, dan sebagainya, dia berlentik lah. Okay. Ustaz, macam mana dulu saya dah tinggal banyak ni, jadi keadaan hidup saya berdosa lah. Ya, nanti Ustaz ajar macam mana cara nak qada solat. Kita ada kira-kira. Okay, selesai. Okay, jadi waktu qada di luar waktu, betul? Okay, perbezaannya adalah dengan perbezaan niat. Okay, niat. Usalli fardhu az-zuhri arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Tu solat apa? Qada ke ada? Komponen penting. Yang pertama, niat sahaja. Niat sahaja aku tu komponen penting yang pertama. Dalam bahasa Arab dia al-qasdu. Ikut? Al-qasdu, iaitu berniat melakukan perbuatan solat. Yang kedua, ikut Ustaz, at-ta'yin, iaitu menentukan. Apa yang nak ditentukan? Tentukanlah waktu zuhur ke, waktu asar ke, waktu maghrib ke, waktu isyak ke. Okey? Boleh? Usalli fardhu az-zuhri. Oh, aku buat solat zuhur. Macam tu. Kena ditakyin. Okey? Kena dinyatakan. Kalau usalli fardhu arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Jadi ke tak jadi? Kamu solat apa ni? Kamu letak tanda soal. Fardhu apa kan? Okey. Yang ketiga, niat kefarduan. Ikut Ustaz, niyatul fardiyah. Okey, ikut kewajipan. Contoh, solat zuhur 4 rakaat, wajib ke sunat? Wajib ke sunat? So kita sebutlah fardhu zuhur. Sahaja aku solat fardhu zuhur, bukan sunat zuhur. Okey. Jadi kefarduan tu warna ungu adalah al-qasdu, sahaja aku solat. Usalli. Ada ke sikit Ustaz nak suruh menjawab tu supaya fokus. Okey, kemudian dah ingat dalam tempoh kamu balik sampailah sekarang, kira contohnya Ustaz 5 tahun. Okey, semua boleh tengok depan balik. Okey, contohnya 5 tahun. 5 tahun. Okey, Ustaz saya ada tempoh 5 tahun. Soalan dia, dalam tempoh 5 tahun ni, berapa bulan yang kamu rasa? Tengok secara mengecil. Tengok dulu umur balik bila, umur sekarang bila, tolakkan, dapat satu jumlah. Contoh 5 tahun. 5 tahun ni, dalam tempoh 5 tahun ni, berapa tahun yang kamu rasa memang kamu ni tak ikut syariat lah? Macam memang zaman kejatuhan aku. Okey, kira 2 tahun. Dah kira 2 tahun, dapat jumlah 2 tahun ini. 2 tahun kamu tahu ilmu ini ketika umur kamu masih sikit. Semua berapa? 18 ya? 18, 19. 19 ada? Ada 18, 19. Alhamdulillah. Kamu bayang yang umur 60 nanti baru tahu macam mana nak qada. Macam mana nak qada? 60. Pakcik, kalau amal soleh. Amin. Thank you. Okay, Ustaz takbir sekali kamu sahur Takbir. Takbir. Allah. Tak ready. Jadi Ustaz buat tangan lagi kan. Okay. Semangat. Okay, 1. Okay, relax. Takbir. Allah. Okay. Kamu kena sebut Allah Akbar tu sampai kamu meremang. Rasa iman tu. Ceritalah.
Kamu rasa meremang tak? Belum Ustaz. Awak dah sampai meremang. Masih buat kuat sikit lah. Okay, semangat sikit. Okay, last. Ustaz berdiri Takbir! Okay, alhamdulillah. Macam itulah anak muda. Okay, itu saja daripada Ustaz. Sikit lah. Okay. Sebagai seorang hamba ni saja, moga-moga yang bermanfaat itu, apa yang bermanfaat itu kamu ambil, jadikan tauladan, jadikan amalan. Yang buruk itu kamu jadikan sepadan. Yang penting adalah moga-moga hati kita sentiasa dalam iman, dan insya-Allah kita akan jumpa di syurga nanti. Boleh? Okey, itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dapat tak dapat ni? Yang last tadi kan, kodok solat kan. Jadi dengan pengakhiran penghitang ke-12. Oh, dah ke-12 lagi kan. Okey, jadi saya benarkan untuk kamu keluar jam 12. Cuma pakai buku tak buku biasa?